Selamat malam rakan-rakan sekalian. Jadi, dalam badan kita terdapat bahagian-bahagian yang cenderung untuk terdedah kepada kesan usia yang semakin meningkat lebih cepat berbanding bahagian badan yang lain. Ada bahagian dalam badan kita yang menua lebih awal daripada bahagian lain. Maksudnya, sebagai contoh, jiwa anda masih berumur 18 tahun, tetapi otot romboid, otot trapezius, tengah dan bawah anda mungkin seperti orang berumur 70 tahun. Apa maksudnya? Dengan kata lain, Sebenarnya, ada otot-otot tertentu. Jadi secara purata umur anda berapa? 18 dan 70. Puratanya 35. Oleh itu, kita perlu memantau bahagian-bahagian tertentu badan, dalam kes ini otot, yang membolehkan anda mengawal umur biologi anda, intipati anda, umur biologi anda. Otot mana yang paling kita perlukan hari ini? Otot-otot yang tidak lagi digunakan oleh manusia moden dengan secukupnya. Ini adalah otot leher, bahagian belakang leher, dan otot pemanjang leher panjang. Ini adalah otot-otot di antara tulang belikat, terutamanya trapezius, otot romboid, pelbagai bahagian seperti bahagian atas, bawah dan tengah, dan otot punggung serta otot iliopsoas. Dengan memastikan otot-otot ini berada dalam keadaan yang cukup baik, anda bukan sahaja dapat memanjangkan hayat anda, tetapi juga kehidupan yang aktif dan meningkatkan mood pada setiap peringkat umur. Kerana dua yang pertama ialah otot leher dan otot di antara tulang belikat. Ia bukan sahaja akan memberikan kestabilan pada bahagian toraks, tulang belakang dan leher anda, tetapi juga melindungi anda daripada pelbagai gangguan seperti pengurangan aliran darah ke otak, gangguan aliran keluar darah dan kesesakan vena. Pelbagai gangguan berkaitan dengan penurunan fungsi deria yang berkaitan dengan semua proses ini. Kedua ialah otot iliopsoas dan otot punggung, yang juga hampir mengalami atrofi pada manusia moden dalam kehidupan masa kini. Ia tidak diperlukan kerana jika anda menghabiskan sebahagian besar masa dengan duduk, kedua-dua otot ini tidak digunakan. Disebabkan perkara ini, pinggang secara beransur-ansur kehilangan kestabilannya. Fungsi organ pelvis terganggu yang memberi kesan terutamanya kepada keupayaan reproduktif anda. Dan dengan cara ini, kita akan mengembalikannya. Dan bagi mereka yang keadaannya agak baik, kita akan lakukan pencegahan kerana keadaan otot punggung tidak memberi kesan negatif terhadap fungsi organ pelvis. jadi kawan-kawan, untuk mengatasi tugas yang tidak mudah ini, Semua perasan kan apa yang saya pegang di tangan saya? ini adalah alat latihan serbaguna Dr. Alexif. Pada simposium pada tahun 1978, saya bersama rakan-rakan saya mencadangkan projek unik alat latihan ini dalam bentuk produk getah nombor 4. Ia juga dikenali dengan nama ini. Ini adalah getah elastik berwarna kuning. Dalam kes ini, ia digunakan untuk melatih otot ekstensor leher, trapezius, punggung dan otot iliopsoas. Alat senaman ini berbeza kerana keberkesanannya, keunikannya dan kemudahannya untuk digunakan. Hari ini, saya akan ajar anda cara menggunakannya. Jadi kawan-kawan, saya nampak keterujaan di mata anda. Jadi, saya tahu bulan Mei telah tiba. Rasa nak menggali, rasa nak makan, rasa nak memanggang, rasa nak berehat, contohnya di sauna. Jadi, saya takkan buat anda tertunggu-tunggu. Saya tahu anda baru saja tinggalkan kebun, dari makan daging bakar, dari sauna, dari Venic sauna. Jadi, mari kita teruskan dengan senaman dengan penuh keseronokan. Saksikan bagaimana saya akan melakukannya. Dan kalau anda masih ada sedikit lagi tekad, cubalah buat bersama-sama. Kalau ada, sudah tentu, getah seperti ini. Jangan guna getah seluar dalam. Jangan tarik keluar, jangan cuba pun. Getah macam ni ada di mana-mana, anda pasti boleh jumpa. Setiap langkah ada saja. Cuba tengok kiri kanan, mungkin ada satu dekat anda sekarang. Baiklah, kita mula. Jadi kawan-kawan, ambil getah ini dengan tangan yang kuat.
Letakkan satu bahagian getah ini pada dinding dan tahan dengan tapak tangan. Bahagian satu lagi kita sangkutkan pada siku. Tapak tangan satu lagi letak di belakang kepala. Dari posisi ini, gerakkan siku ke sisi. Rasakan bagaimana getah itu memberikan rintangan. Tetapi kita atasi dengan otot-otot kita yang kuat. Walaupun sekarang belum kuat, tapi hasil daripada senaman ini, otot Anda akan jadi kuat tidak lama lagi. Dengan cara ini, beban akan diberikan pada otot trapezius dan otot rhomboid Anda. Semua otot yang biasanya kurang berkembang pada orang yang membongkok. Dan dengan senaman-senaman ini, dengan pergerakan-pergerakan ini, Anda berpeluang untuk memulihkan otot-otot tersebut dengan baik. Jadi Anda nampak, inilah pembentukan otot. Tangan Anda digunakan untuk menahan, satu lagi tangan diletakkan di belakang kepala. Dalam posisi ini, kita lakukan pergerakan ke sisi. Bahagian tengah, bawah trapezius atas, otot rhomboid. Semua yang akan menarik tulang belikat Anda ke belakang akan mengembalikan postur tegap Anda yang dahulu jika Anda pernah memilikinya. Lakukan juga senaman ini. 3, 4 set, jika boleh buat sekarang, 5 kali setiap set. Pilih getah yang sesuai supaya anda boleh buat antara 5 hingga 10 ulangan. Jika anda boleh buat 10 ulangan, maka boleh buat 3 atau 4 set seperti itu. Tapak tangan ini, ia berada kira-kira pada paras bahu, memegang getah di sini. Dalam posisi seperti ini, anda berlatih dengan berhati-hati. Jangan guna getah yang terlalu keras pada mulanya supaya otot tidak terbeban. Gunakan yang paling ringan dahulu. Latihan kedua sesuai untuk semua orang yang menghabiskan banyak masa duduk di depan komputer, sama ada menaip sesuatu atau menyelesaikan tugasan di komputer. Terlalu asik di situ, duduk sepanjang hari seperti itu. Otot leher menjadi lemah. Atau anda seorang yang gemar menggunakan telefon, sentiasa menghabiskan masa lapang dalam posisi seperti itu. Di sini, sekali lagi, anda gunakan getah yang sama, bukan yang lain. Getah yang sama, ia sesuai. Nampak tak betapa mudahnya? Anda pegang kepala dengan kedua-dua tangan seperti ini. Dengan getah dipasang seperti ini. Dan dari posisi ini, anda mencipta rintangan. Macam ini. Di sini anda boleh letakkan tangan anda sedikit lebih tinggi atau lebih rendah. Ia bergantung kepada anatomi kepala anda. Maksudnya, sejauh mana bentuk kepala anda di sini membolehkan anda mencangkuk getah ini supaya ia tidak tergelincir. Lebih kurang di bahagian belakang kepala supaya ia boleh dipasang dengan kemas seperti ini. Cuba letak sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah. Beban yang diterima lebih kurang sama. Dan dalam posisi ini, ada 2 cara yang anda boleh lakukan. Satu cara. Ini adalah seperti push up. Seolah-olah anda buat push up pada dinding. Dekatkan, kemudian jauhkan. Anda pegang getah itu dengan tangan anda. Jika anda mahu lebih ketat, buka tangan lebih lebar. Jika mahu kurang ketat, rapatkan tangan sedikit. Dan dalam posisi ini, tarik getah itu, tahan sekejap, kemudian kembali ke asal. Tarik, tahan sekejap, kemudian kembali ke asal. Begitu. Anda boleh lakukan pergerakan dengan amplitud yang lebih kecil. Jika otot leher anda mengizinkan, maksudnya ia tidak terlalu lemah atau hanya tahan di sini secara statik. Sangat baik untuk seseorang yang duduk sepanjang hari. Melihat ke bawah, ini akan memberi peluang untuk melatih otot leher. Jika pada masa ini anda rasa ketegangan, bukan sahaja di leher, tetapi juga di antara tulang belikat atau sedikit lebih bawah, itu sangat baik kerana otot ekstensor leher adalah otot yang agak panjang. Ia bermula hampir dari pertengahan bahagian toraks. Dan jika beban itu pergi ke tempat yang sepatutnya, bahagian ini mungkin akan terasa sedikit lebih tegang berbanding otot leher. Jika anda rasa tegang betul-betul di bawah tengkuk, itu bermakna anda perlu kurangkan beban atau kurangkan amplitud pergerakan. Itu tidak begitu baik. Ini bermakna otot leher anda terlalu terbeban, tidak mampu menampung beban tersebut. Dan otot-otot ekstensor pendek pula yang terbeban. Dan kumpulan ketiga, senaman adalah untuk orang yang kurang aktif, yang tidak mahu meluangkan banyak masa untuk bersenam, tetapi mahu belakangnya menjadi lurus.
perlu memberikan beban pada otot punggung. Kerana jika pelvis terlalu terbuka, otot punggung tidak berfungsi dengan baik, pinggang akan sentiasa tegang kerana otot punggung diperlukan untuk menstabilkan pelvis. Dan dengan adanya otot punggung yang baik, beban akan diagihkan dengan lebih sekata ke seluruh belakang. Jadi, getah yang sama ini kita akan pakai pada kaki kita seperti ini. Berdiri sama ada di sebelah sofa, tingkap atau dinding pun boleh. Dan kita berada dalam posisi sedikit membungkuk. Dan dari posisi ini, kita mula gerakkan kaki ke belakang. Getah rintangan memberikan kita tentangan, memaksa otot punggung kita bekerja, mengalirkan darah, dan mengembalikan tonus otot yang hilang. Di sini, anda boleh lakukan pergerakan ini pada dua sudut. Lurus ke belakang. Dan sudut pergerakan kedua adalah kira-kira 45 darjah. Apabila anda membuat 45 darjah, pusingkan kaki yang akan melakukan pergerakan itu sedikit keluar dengan jari kaki. Dan dari posisi ini, lakukan pergerakan ke sini, ke arah sisi. Jika sedikit pergerakan pinggul berlaku, tidak mengapa. Tetapi jika anda perasan pergerakan pinggul yang berlebihan seperti ini, tukar getah kepada yang lebih ringan atau cuba lakukan tanpa getah sama sekali. Dari posisi yang sama, anda juga boleh memberikan beban yang baik dengan getah yang sama pada otot iliopsoas yang selalunya jarang mendapat beban. Pegang dengan kedua-dua tangan juga. Dari posisi ini, lakukan pergerakan ke atas seperti ini. Otot iliopsoas juga adalah salah satu otot yang secara perlahan-lahan mula menjadi lemah kerana kurang beban dan tidak menstabilkan pinggang dengan baik. Ini dua senaman tersebut. Maksudnya, angkat kaki ke atas seperti ini dan gerakkan ke belakang seperti ini. Kedua-dua senaman ini boleh digabungkan dengan berkesan. Baiklah kawan-kawan, kita sudah pun bersenam bersama. Anda dapat rasakan bagaimana otot-otot yang sebelum ini tidak berfungsi kini dipenuhi darah semula. Dan sekarang, saya lihat senyuman di wajah anda. Pipi anda kemerahan. Anda rasa ingin menari, ingin menyanyi. Jadi, apa yang boleh saya katakan kawan-kawan? Saya ucapkan selamat menyambut cuti bulan Mei. Saya hadiahkan anda bunga api perayaan dalam bentuk getah. Tak menjadi, cuba kali kedua. Hore kawan-kawan, saya juga ingin mengingatkan, semua senaman diterangkan dengan lebih terperinci melalui pautan di dalam keterangan. Jumpa lagi di siaran akan datang. Kita bersukan, bantu ibu bapa kita. Apa lagi yang saya terlupa nak cakap? Di ruangan komen, siapa yang hadir? Sila nyatakan kehadiran anda. Jumpa lagi di siaran akan datang.